sentiasa memahami tugasan seorang pendidik. Maaf jika pernah diabaikan atau terasa terabai. Wahai permata hati, andai ada ilmu yang bermanfaat, andai ada akhlak yang kau ingat, itulah saham akhirat buat cikgu. Doakan cikgu sebagaimana cikgu mendoakan kalian. Maafkan cikgu jika suara meninggi kerana sayang, jika tangan tegas kerana inginkan yang terbaik, jika ada hati yang terguris. Cikgu halalkan segala ilmu, peluh dan kasih sayang cikgu. Hari ini ku bersara